perfect. So kalau anda adalah peminat cerita aksi, tak suka banyak sembang-sembang, datanglah tonton cerita The Furious di Power Gum. Berkomunikasi dengan penumbuk. Semua perasaan sedih, marah, sakit hati, dendam, semuanya keluar melalui penumbuk dan melalui tendangan yang kita boleh kata padu maut. Aksinya adalah over the top dan telah berjaya mengatasi tahap action dan keganasan dalam cerita-cerita John Wick sendiri. Kalau kita anggap cerita Deadpool ganas, Deadpool merupakan keganasan tahap kartun. Ini adalah keganasan tahap real. Kita sendiri boleh merasa kadang-kadang hall cinema tu bergegar akibat pukulan daripada watak-watak dalam pergaduhan cerita ini. Hai, nama saya Syazli dan saya baru saja keluar daripada filem Furious. Beraksi satu ayat. Filem ini merupakan salah satu love letter kepada cerita-cerita aksi zaman-zaman dulu dan juga telah berjaya melangkaui portrayal action dalam semua filem-filem yang sebelum ini. Saya sangat suka cerita ini. Top light. Saya rasa dan paling penting dalam cerita ini adalah aksinya. Kalau kita biasa menonton cerita-cerita anime, membaca komik manga, akan ada satu term, akan ada satu frasa, berkomunikasi dengan penumbuk. So cerita ini sangatlah menghayati falsafah ini. Semua perasaan sedih, marah, sakit hati, dendam, semuanya keluar melalui penumbuk dan melalui tendangan yang kita boleh kata padu maut. Aksinya adalah over the top dan telah berjaya mengatasi tahap action dan keganasan dalam cerita-cerita John Wick sendiri. Ini adalah satu pencapaian yang sangat menarik dan syabas kepada tim The Furious. Like kedua. Sebenarnya like kedua ni agak mungkin mendatangkan sensitivity, tetapi adalah satu topik yang sangat berat, iaitu child trafficking. Pada mulanya saya sangkakan ini adalah kidnapping yang biasa. Kalau kita tengok trailer, seorang yang dikidnap iaitu anak kepada watak hero. Tetapi kita mendapat ia merupakan sindiket yang lebih besar dan melibatkan watak-watak yang tak diduga. Macam, Muhammad ni pun terlibat ni. Dia ni terlibat ke? And then apabila kita dapat the reveal of who is the final boss, semua payoff tu akan tiba dengan mendadak. Kesemua cerita ini sangat tak disangka kerana child trafficking merupakan topik yang sangat sensitif. Namun, filem ini telah berjaya membawakan mesej yang sesuai dan juga dengan yakinnya. Mereka menunjukkan bahawa kalau corruption tidak dikawal di bahagian pihak enforcement, sindiket-sindiket sebegini boleh berleluasa. Like ketiga, yang ini adalah stand-up performance daripada Kang Yayan. Screen time dia sebenarnya sikit sebab watak beliau merupakan watak villain dan bukannya hero. Namun dalam tempoh masa yang beliau lakonkan watak ini, kita boleh nampak dia gembira. Dia sangat gembira melakonkan watak villain. Sama seperti kita bandingkan dengan Fast and Furious di mana watak Jason Momoa, beliau betul-betul enjoy melakukan watak villain ini. So kalau kita tonton ni, watakan karakter Kang Yayan, kita boleh nampak beliau adalah seorang karakter yang sangat sadis, yang sangat gembira melakukan kerja-kerja jahat ini. Dia bukannya, kalau kita tengok cerita-cerita moden sekarang, karakter ini adalah orang yang mengalami trauma masa kecil, kita boleh redeem dia, dia ada past yang sedih. Tak. Ada setengah orang ni memang dia telah menjadi villain yang sepenuhnya dan beliau merupakan villain yang sangat diyakini. Salah satu miracle kecil yang telah berlaku dalam pembikinan filem ini di mana director, penerbit, pelakon-pelakon semuanya datang daripada pelbagai pelosok Asia Timur, daripada Southeast Asia, Jepun, termasuk Hong Kong sekali. Kami mendapat best of the best dari segi watak yang telah dipilih
untuk adegan-adegan aksi. Koreografi mereka sangatlah bagus. Bayangkan walaupun dengan challenges bahasa antara mereka, ya, language punya barriers, mereka berjaya menunjukkan aksi-aksi yang kita akan ingat untuk tahun-tahun lamanya. Bagi yang pakar melihat aksi seni mempertahankan diri, kita boleh melihat pelbagai-bagai aksi dari segi silat, kita ada taekwondo, ada judo, mixed martial arts, street fighting pun ada. Tapi yang penting yang sangat kagum ialah cara pelakon ini dapat berkomunikasi melalui action. Mereka mempunyai keyakinan, faith yang sangat tinggi kepada pelakon-pelakon yang lain dalam, especially dalam set piece yang lebih besar, yang kita dapat nampak action yang sangat bermutu tinggi. Sebenarnya memang secara jujurnya melebihi daripada tahap yang telah ditampilkan dalam cerita-cerita John Wick. Okey, saya rasa tiada apa yang perlu dibaiki dalam filem ini. Filem ini sempurna. Cuma mungkin kita tak boleh membawa anak-anak ataupun mereka yang belum cukup umur, kerana cerita ni kalau kita anggap cerita Deadpool ganas, Deadpool merupakan keganasan tahap kartun. Ini adalah keganasan tahap real. Ini keganasan tahap Deadpool, ya. Dia guna hammer, dia guna apa-apa, tak nampak ganas. Tapi cerita ini kita sendiri boleh merasa kadang-kadang hall cinema tu bergegar sebab akibat pukulan daripada watak-watak dalam pergaduhan cerita ini. Okay, maka dengan itu ratingnya buat pertama kali sempurna, 30/30, lebih tinggi daripada Fast and Furious yang pernah saya bagi 29/30. Okay, so ini adalah markah perfect. Saya tak sangkakan cerita ini boleh mencapai skor yang sedemikian. So kalau anda adalah peminat cerita aksi, tak suka banyak sembang-sembang, datanglah tonton cerita The Furious di Powergam pada 11 Jun tahun ini. Terima kasih. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.